hari ni main paintball. TMB Ulu Kinta. Ulu Kinta. Bukan awak Ulu Kinta. Baik. Kata-kata. Gula. Okay, hari ni kita fight betul-betul. TMB Ulu Kinta. Terima. Wan. Mantap bah. Kata. Dalam review. Weh, Milau. Apaan? Han jaga apa? Jual. Apa? Kita dapat balik di kontrol dia. Kalau dia Selit ni. kalau game 3 aku. Azim. Okey, dah pen. Pen memang tak ada lock tu, dah 2 kali dah left. Itu capik ataupun AP. Ada orang yang pakai yang tapi okey. Kena kan? Okey, AP. So hari ni kita buat AP lah. Tapi saya juga akan ada apa AP yang sesi yang mana tu AP dengan kita lah. Kita ada satu boleh berlaku dan pernah berlaku juga ambil. So pertama kali sesi pertama adalah face mask lah. Kita tengok kan face mask ni ada macam mana ke ini? Kat sini? Bila dia berdalam, dia simple lah. Apa pun orang cakap wajib pakai, tengah game wajib pakai, dah habis game pun wajib pakai. Jangan buka, jangan kata tangan, pegang kat tangan dalam ni tolak. Sebab apa? Dah jumpa perlu lah kan. Sesi lemas, kadang-kadang orang anxiety tu tak boleh lagu sangat kat tempat sempit ni. Dekat sesi. Jadinya dekat dalam adalah forbidden area, kawasan yang sentiasa kena pakai face mask. Dekat kawasan luar adalah kawasan sesi. Keluar je daripada rating adalah untuk wajib kawasan sesi. So dekat sini ada 2 safety, 3 lah. Yang satu lagi dekat apa? Dekat masa, dekat safety pin tu. Yang kedua, parasol. Ataupun dia lah tahun kan. Tahun dia tu dalam pandang sebelum keluar wajib taruh dulu, nanti kita akan letak dekat box tu, ada nampak box tu kan. Box tu nanti masuk dalam padang, buka semua macam tu, letak semua tempat dalam poket atau tempat dalam padang. So buka parasol, nanti safety pin tu jangan off dulu. Tunggu arahan marshal, persiapan titik baru off. Atau kita try test, tengok marker berfungsi tak berfungsi. Alright. Ini lain, marker sudah dekat bawah. Dia dah pegang marker tu, dia dekat bawah. Dekat bawah dah. Dengan ada kawan, acah-acah. Walaupun dia ada sarung ni, tapi benda ni ada potential untuk botol. Ada potential untuk botol. Sebab pressure yang sampai dekat dalam marker tu dengan barrier tu boleh mengoyakkan safety. Ada kain tu, kain tu lah, kain biasa. Tapi cuma tu bandit lah. Jadinya, maka jatuh ke bawah macam ni. Letak dalam 3. Sebab kita tak tahu, kadang tak perasan. Kita tak excited main kan. Kadang kita tak nampak safety ni dalam kita out. Kadang-kadang tengah macam ni. Macam tu selalu jadi. Kadang memang kat depan ni, dia memang dia pakai face mask, tapi masuk tak belah bawah. Kan, benda kat bawah, memang dongak. Kerana dekat halku, dekat ni memang tak buta, tapi jarak dekat boleh tekan. Boleh darah pokok. Perempuan dah pernah main yang tahu, biasalah. Mungkin ada yang pernah terjadi. Jadinya, nak saya explain pasal marker ke? Boleh kita explain senjata, kita panggil senapang, kita panggil marker paintball. Okay. Ini adalah body marker, ada 3 komponen. Body marker, kali dengan barrel ni depan,
Loader ni untuk orang isi pellet tu ataupun peluru tu lah, yang bola cat tu. Dan kat bahagian ketiga adalah tank. Okay. Tank ni adalah tank berasi. Dia berat sikit lah untuk rental punya. Kalau tak ada tank, tak ada angin, tak boleh lah menembak. Okay. Yang saya kata tadi yang berbalik pada safety tu, kat sini lah safety pin tu. Okay. Tekan ke kalau picu dia punya punat ni menghala kita keluar ke belah kanan, maksudnya safety pin tengah on, so kita tak boleh tembak. Kalau dia dekat belah kiri, dia akan keluar macam ni dan nampak satu o-ring merah ataupun line merah, maksudnya safety pin. Okay, trigger dia sensitif sikit lah. Dia yang korang dapat dari marker, certain marker tu trigger dia sangat lembut. So, waktu saya cakap trigger disiplin tu sangat penting. Okay, dah masuk padang, walaupun dah pakai face mask, tapi game tak mula lagi, kita baru nak berjalan ke starting gate, mendengar away, biasalah tangan jari kat luar. Okay, kita tak nak ada itu, tertembak kaki tu tak pun dah, berhias sikit je lah. Tembak dekat bahagian legim, sakit. Sebab kawasan create invis. Okay, so je yang untuk keselamatan yang saya sangat tertiburkan. Nanti titik berat kan, sebab banyak dah, selalu kadang kita bagi tahu banyak kali, kita remind banyak kali. Kadang-kadang lepas habis game, kita jangan buka emas, tapi kita tak ada juga ganti dalam mata, tak ada ganti. Dapat mainan second hand pun belum tentulah pandangan mata kita cantik macam mata original kita. Okay, lain cara marker berfungsi nanti dekat dalam, kita dah ready nak main, kita akan buat test untuk firing dulu. Okey, dan shooting 2 ataupun 3 biji pellet sajalah, kita tembak ke bawah ataupun kita tembak dekat belakang satu tongrim belah sana pun ada. Kita test, kalau keluar okey, tak ada masalah. Lepas tu bila dalam game, dalam permainan ada apa-apa masalah dengan marker, angkat tangan, panggil je marshal. Okey, gas tak cukup ke ataupun pellet tak keluar ke. Okey, untuk gravity loader ni kita ada jari yang laju, guna tembak pom. So jangan terlalu sengitkan sehingga 45 darjah, sebab ni adalah gravity loader. Gravity loader ni dia mengharapkan gravity je lah jatuh. Dia bukan electronic loader. Kalau electronic loader tu dia ada pin dalam tu, dia akan fitkan macam ni lah. Okay, kalau tembak putus pop, goncang sikit. Ya, goncang macam ni. Goncang macam ni, pellet tak ada masuk dalam, dia keluar balik. Goncang macam ni, goncang sikit dia. Bagi dia masuk balik dekat dalam dia punya tunnel ni. Alright. Lagi game macam biasa, kita tembak orang, pecah, mati. Kalau tak pecah, tak confident, selalu je dekat bahagian belakang badan lah. Sebab orang akan pakai vest. Okey, pakai vest ni kadang-kadang tak rasa kena tembak yang belakang ataupun bahagian tepi ataupun depan. Depan ni susah sikit nak kena, tapi kalau kena tu kita boleh nampak sikit, boleh nampak sikit. Bahagian depan ni kita boleh nampak kalau kena pecah. Bahagian belakang ataupun buru-buru tu kan, kadang-kadang tak rasa pun. Kalau rasa, lain saya rasa tak ada. Kalau pellet habis dulu sebelum mati, Okey, ada dua pilihan. Nak surrender ataupun nak teruskan permainan. Sebab opponent tak tahu yang abang habis pellet ke tak. Ataupun boleh minta kawan sikit. Okey, kalau dia dah habis, dia dah mati, tapi pellet dia ada lagi. Terpulang pada individu tu nak bagi pellet kat kawan yang ada kat dalam tu, ataupun kita bawa ke next game lah. Terpulang macam tu. Selalunya kalau ujung game kita buat macam tu. Dia bagi-bagi sikit kan. Kita akan buat mode zombie mode kan. Dia dah mati, kat tangan, dia kat pellet, dia reset balik, dia main balik sampai pellet habis. Atau betul last lah, last. Semua dengan hitam, dia reversible lah. Boleh pakai air pump belakang. Nanti decide dah bagi team kan, decide lah team mana hitam, team mana Femo. Ada apa-apa lagi soalan yang tak clear? Dia ada masa orang kurang. Tak ada, kita tak ada bagi masa. Itu pulang dia korang. Menang je lah. Okey, nak tahu menang sama ada korang bunuh semua. Contohlah abang team hitam kan. Okey, yang lawan team Kemo, team Loring. Okey, sama ada abang bunuh semua team Loring tu, ataupun rasa macam berat sangat kan, orang yang lagi sprinter tu tak belakang dia. Tengok pada strategi. Tapi kalau dah semua dah habis, kita akan game over kan teruslah. Tak payahlah bagi masa tu, boleh depan macam ni. Dia tahu member dia kat depan, member dia semua tahu bini nak datang kat dia. Bergaduh kat situ, tembak sama kiri. Tembak sedikit tu je lah, janganlah pilih-pilih. Takut kena dekat bahagian-bahagian yang tak kesan. Benda banyak dendam lah. Kalau kena dua-dua kita panggil keluar. Kalau yang kadang-kadang yang tengah menyuruh tu, dia sempat tembak. Yang tengah lari kat dia ni, dia tengah open kan, kena kat dia. Tapi yang tengah menyuruh tak kena. Yang lari tu lah yang kita panggil keluar. Nasib, kadang trade, kadang-kadang awak nak charge dia yang mati, awak tak mati, macam tu. Pada keadaan yang akan terjadi sebentar lagi. So, saya kata daripada saya, okay, have fun semua, jangan gaduh-gaduh, jangan banyak bangga.
jaga keselamatan masing-masing. Okey? Alright. Jom. Cas. Masuk depan. Tak, dekat sini jangan letak kat bawah, tak tahu. Sebab dia kalau pakai, dia sedang duduk bawah. Tak bagian atas dia, sini. Dari depan, bagi frame macam ni, frame main, letak. Tak, cepat. Lepas tu kalau rasa longgar, tarik. Okay. Malas ambil, nanti lepas main kalau kena tengok shot ke apa, dekat sana ada air, lalu kan dekat air. Lepas tu ada kain gini tu boleh nak. Nanti Mas, pegang sendiri ya. Dan takut kawan lalu. Itu orang kan? Tapi kalau orang. Kalau rasa kamu tu dia selalu. Mana abang? Lagi masih kecil. Awak nak abang? Tali ni atas sikit. Tali. Cek. Tali tu kan? Tali okey ke? Pak Azul hijau apa? Lorek, pakai lorek. Hitam. Loreng tu hitam kan? Hitam. Pasal Hitam dan loreng. Bukan hitam ke apa? Hitam ni. Apa ke apa? Kamu nak main apa? Zombie mode ke? Tak. Ke main zombie mode eh? Ha. Rik tak. Tadi dah jauh. Aku tak nak tembak lagi. Tempat gambar, selalu orang gambar kat sini abang? Gambar sini boleh dalam boleh. Dalam lah. Ada. Video lah seorang. Fighter kan ada. Okay. Tak bercakap masing-masing. Aduh. 2,000 years later. Kenapa dia? Tutup dulu, pasang dia letak. Jadi je. Tapi pelik habis. Pelik habis. Tarik cekal sikit dah. Ni Aduh. Boleh jadi duduk dekat ni. Ha? Ada dekat sini. Jadi dua orang bagi. Tak, ni dah keluar pun kena. Dah keluar kat tepi ni pun kena. dah keluar. Tangan pun kena lagi. Dah siap tu boleh keluar. Kami siapa? Mana dua parah? Ada lah. Aduh. Kena kat ni. Penat ke? Penat. Aduh. Tak ada skin mengelak. Abang main penakut. Mana? Dah mana lagi tu? Duduk dia. Aduh. Aku kita ada segi tu nak. Dah pancit. Tim kedua pula. Tiga siapa? Round kedua tim lain. Tengok. Bye. Okey, target apa? Target apa?
Dia bergerak dia tembak kan. Jenuh je leli. Dia geli. Game tu apa? Orang kata main zombie. Dia panggil sebab Boleh. Boleh. Hujan. tanya dia kalau hujan boleh. Orang mana tahu? Mana tahu hujan ke apa? Masalah biara dia. Ayat. Dia tengok kata dia. Okey lah. Loader punya kek jangan buka. Buka, air masuk, titik 2, anggur. Memang bagi habis ya. Buka sekali, semua dalam tu dia akan jadi anggur. Dia anggur lekat-lekat tu, memang tak makan lah. Ingat tak lumpur. Besar baju terpotong. Tak ada letak lah. One minute, 37 seconds later. Abi. Mas jangan buka. Yang kejap je. Tak habis mat perut aku. Sedap aku dah main. Dah habis tinggal 1 orang je.
Ya. Ha. Betul lah 6 tu. Aku mengajar tu. Dah sakit. Bukan letak macam tu. Aku ni nombor nombor 5. Pakai nombor. Aku ni nombor 1 ni kan? Aku ni 5. Dia masuk. Dua. Yang usul lah IP. Mana? Apa? Tak pun dua. Kini je. Simpan untuk kat round ni. Boleh spam. Belakang lah. Ambil, aku nyambil. Aku dah masuk siapa. Opor ni ada ni. Datang belakang. Ini tim A pakai hitam. Ada. Dah tadi tak nampak. Tim A pakai hitam. Apa? Hitam. Sebut nama. Wan hitam. Mu'in hitam. Safwan hitam. Ham hitam. Pantun hitam. Uzlan hitam. Dan hitam. Yang lain dua hijau. Aku nak kacau ni kali. Baru masa yang ada tanya. Itu tanya suruh. Dia yang buat tu. Dia yang buat tu. Mana nak tahu? Dia keluar macam tu. Tu hitam. Apa dia? Kalau dia lona apa ni? Okay, Muin. Lebih tu tak cukup Okay, 5. apa yang kan? Sting like AB. Oh, bagus. Okey, mantap. Enggak. Komando. Jangan lupa follow, share dan subscribe. Boleh main seminggu sekali. Seminggu sekali. Mana pada mana? Zaid tetap di hati. Baik. Komando. Hidup UK. Lagi. Aku tengok semua ni. Oh. Dah macam jogging 3 round ni. Lepas tu balik tidur kan. MC. Tak, esok je. Mana kena? Ha? Mana kena? Sini. Foto lah. Yang ni Oh, main pembo pakai ni, sneakers. makers. Masak boleh. Jalan-jalan. Apa-apa pun. Sponsor. Makers. Sini ya, makers. Okey. Okey, jom. Udah. Memang best lah. Lemah. Mana ni? Aku kopi lagi ni. Jangan lupa dia konsen. Dah tukar. Tukar dah. Sama. Apa ya? Ada ni. Saya tahu. Ada. Lima tu. Aku. Pelik habis. Keluar jam tinggal dah. Kau ni. Much later. Tak sampai lagi le.
Ada lagi pelet ke? Ada. Habis dah. Mana ada lagi pelet? Kena je orang tak nak keluar. Kena tak nak keluar kan. Terima kasih. Jangan datang dekat aku. Ha. Habis dah. Kenapa hang buang aku? Jangan buang ni. Boleh main. Kena cakap tadi. Oh, aku ni lagi berapa kerat hujan tak ada. Pastikan kami kepada kami. Bayar dua. Ya ya. Habis dah tarik dulu. Tak apa dah. Itu apa tak hijab? Siapa tak habis lagi? Tak habis lagi? Ada yang dah tak habis lagi ke? Peluru siapa tak habis? Tembok kosong buang. Baik. Oh, ni ada lagi. Sama. Yeah, boy. Di sini je lah aku kena. Tu lah. Aku tu orang hebat aku nak kau juga hang tak bakar. Aku nak hebat kaki tembak. Oh, kena. Kena dulu. Ai maju lagi. Ada lagi. Kau main lagi. Ni lawan aku. Dua tu batul dengan band. Wah, dah nikung. Lawan tim lauk. Boring. Boring ah tim laut tadi. Naik kena banyak. Sikit sangat belum pun. Dua headshot. Tembak patung pun tim belakang pam pun. Naik kena. Tapi orang tak kena bergerak sih. Dia tak bergerak langsung. Memang tak nak lari. Dia daripada tadi daripada awal. Mana boleh lari? Lutut ni tinggal lah. Patung pun dekat. Dekat balik. Oh, ada momen. Dekat-dekat. Sampai lari. Kalau kita orang akan beda 50,000, kita kau dapat 5 game. Test dulu nanti lagi. Nanti kau pun next month kalau peringkat dunia ke, peringkat Malaysia ke. Inilah bunker dia, layout dia. Malam memang tak ada. Oh. Kita kalau main malam tu boleh lah main malam tapi takut orang tak nampak. Dia racun ke? Tak racun kan? Tak racun. Tak boleh pakai.
Macam kita hisap vape tu, dia ada 2 jenis. Satu ada tepung, satu je tak ada tepung. Kalau yang ni tepung, yang ini yang pedih dia keras. Kalau yang jenis macam ni dia agak Lembut sikit lah. bukan lembut, ni yang keras Oh, ni yang keras lah. Yang lembut ada satu je warna merah. Ini dah guna lah. Dia kalau yang belum guna lagi dia punya share tu nipis. Tapi okey je. Jangan ada kencok kan? Jangan ada kencok kan? Balik sikit. Tunjuk lebam juga. Nice. Buka lah. 2 biji je ke ni? Seri. Kecil-kecil ni dia lari. Buah-buah apa yang ni? Oh, ambil. Awak enjoy tapi nampak raya macam tak berapa nak puas lah kan. 3 game je dapat main. Tak apa, nanti repeat lagi. Baca dah beritahu dah kat kapten, nanti nak repeat lagi macam mana nak buat bagi puas. Mantap, Captain! Mantap! Boleh apa nama je, enjoy je. Nanti apa-apa cari tarik yang cantik sikit. Main pagi best sikit, main pagi. Pagi bel ah. Pagi. Mantap, mantap. Tuan dia. Kan satu hari kerja kau. Ini yang satu kerja. Lut, berjuang best. Paksa lah. Paksa. Okay, baik. Berkabus. Malah kan sejuk atau dia berkabus. Sebab yang lens dia single lens. Macam yang saya pakai tu double lens. So double lens main dalam besar lagi tu dia takkan berkabus. Tu risau kalau main malam dia kabur. Boleh main malam. Sendiri. Jangan jauh. Kira bukan Yubu dah ha. Bukan Yubu dah ha. Jumpa tak okey. Okey mah. Okey ayam. Lembu. Dia limit berapa orang tak? Banyak lah. Ha? Limit dalam berapa orang? Kalau dia best 5 lah limit. Tapi maksimum boleh pergi 10. 10 sebelah. Ada orang Esok selection. Esok selection. Haji tu. Ini air dia ni. Boleh dah bank kita tu. Aku dah just stay no. Kita ada nak buat tournament rookie lah beginner. Ulama kelas 9. Ni dah 5 sebelah. 5 sebelah. Okey. Kenapa hari Malaysia? Bukan hari Malaysia kan? 19 insyaAllah. Ni begini lah, tak ada pro player, tak ada masalah. Kami tak pernah kan? Tak ada yang main dapur hidup lah. Tak ada. Ini datang, register, datang kepada macam korang ni pakai rental punya juga. Tak ada bawa extra pallet kat belakang, tak ada. Oh, benda ni buat paling suka tu. Tu dia paling suka benda ni. Okey. Kau bersurat. Okey. Ada siapa ni? Kata-kata. Alhamdulillah selamat hari ni perlawanan paintball antara kita reader TM UK. Mantap. Bapak. Captain. Jangan. Bagi Captain dekat sikit. Okey, apa dah mana sikit marah. Bapak balik pergi badan lah. Apa ni? Bawa ni balik je. Jom. Let's go. Good. Oh, ya. Oh, bro. Hai. Betul. Nampak ada suara. Buat padding. Sekadung kading, padung ding dung padung king.